Okey, kita stop. Kalau kita nak 50, kita kena tunggu sampai 50. Tapi kalau macam ni, tayar dah okey, sampai 41 pun dah okey dah. Satu hari, satu masalah. Tadi dapat satu report daripada kita punya rakan sekerja. Tayar pancit, guys. Mari sini. Rapat gila. Rapat gila. Yelah, kadang-kadang takkan kita nak pakai pump tayar tu kan. Letih. Mujur dalam van yang buruk ni. Kita ada satu mesin. Milwaukee. Dia boleh pump. Nak pakai dia mudah je bang. Buka. Sini. Kita buka ni. Ini kita masuk bang. Masuk, ikat je. Okey, ikat. Sini button on. Tekan on. Biasa tayar ni berapa? Sini ada tulis 51 PSI. Tambah. Ni kita ada PSI sini. Ini dia punya mode. Dia punya apa? Kiraan dia. PSI kalau nak tukar unit, tekan dia. Lama-lama. Kilopascal. Apa lagi? Tulis. Abar pun ada. Jadi sekarang kita nak pakai PSI. PSI. Situ 51. Tekan. Okey, 50. Terus tekan ya. Okey, kita stop. Kalau kita nak 50, kita kena tunggu sampai 50. Tapi kalau macam ni, tayar dah okey, sampai 41 pun dah okey dah. Jadi, kita cabut macam biasa. Van dah boleh jalan macam biasa. Jadi, mudah je kan? Satu hari satu masalah selesai. Kalau sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.